Pernah dengar tak pantang larang kalau makan jangan letak pinggan atas riba, nanti suami diambil orang? Uish, berat betul pantang larang ni. Tapi kenapa mesti dikaitkan dengan suami diambil orang? Inilah metafora orang tua dulu. Pinggan bukan sekadar pinggan, ia simbol rezeki dan rumah tangga. Pinggan itu dilambangkan sebagai tempat meletak rezeki. Kalau letak atas meja, akan jadi kukuh, stabil. Tapi bila diletak atas riba, akan jadi goyah, senang tumpah. Dari situlah lahir perumpamaan, kalau rezeki tak diletakkan di tempat yang kukuh, rumah tangga pun ikut goyah. Sampai-sampai suami pun boleh diambil orang. Nampak tak cara orang tua berfikir? Mereka guna benda harian sebagai perumpamaan supaya mesej tu lekat dalam kepala. Kalau ikut logik praktikal pula, makan dengan pinggan di atas riba memang nampak kurang sopan. Dalam adat dulu, itu macam tanda tak ada tempat makan dan boleh dianggap menjatuhkan maruah keluarga. Jadi, untuk pastikan anak-anak perempuan ingat, orang tua kaitkan dengan perkara yang paling ditakuti wanita zaman dulu, iaitu kehilangan suami. Sebab tu, dalam budaya kita, pinggan banyak dikaitkan dengan rumah tangga. Ada peribahasa Melayu, pinggan tak retak nasi tak dingin, juga dikaitkan dengan jodoh dan rumah tangga. Malah dalam drama pun, kalau suami isteri bergaduh, mesti baling-baling pinggan kan? Jaranglah baling-baling tong gas. Betul tak? Jadi, pantang larang jangan letak pinggan atas riba tu bukan sekadar nak menakut-nakutkan. Ia sebenarnya cara orang dulu ajar adab dan kesopanan. Cuma kan, kalau suami tu agak-agak macam nak dikebas atau ada yang cuba menyondol, jangan letak pinggan atas riba. Terus baling je pinggan tu kepada yang layak menerimanya.